Because masa raya dialisis tu ditutup. Betul. So dia orang akan susun Memang tutup wifi. Tutup lah. Siapa nak buat benda Siapa tu? yang nak duduk. Sebab satu patient dah dekat 4 jam, 4 jam, 5 jam. So usually apa kalau patient end stage, usually HD center dia dah arrange dah. Kau datang 2 hari. Pakcik jangan minum air banyak 2 I hari. see. Lepas 2 hari baru Dah siap. datang. I see. Tapi bila hari raya, pakcik minum sikit je 1 FNN. Net lagi tu kan kosong. Air orange. Tapi dalam konteks aku hypertensi bleed. Ya. Ui. Sebab hypertension ni. Oh, makan rendang. Apa dia? Rendang lah. Rendang lah. Rendang Betul ke? daging. Rendang. Garam? Biasanya macam tu lah. Sebab dia ICD. we have to know rendang ni maybe kita boleh cerita sikit je lah kan. Makanan-makanan raya ni memang makanan-makanan yang mengundang. Yes, mengundang, kan? ya, betul. Sebabnya kalau kau makan lemang dimasak dengan santan. And you letak garam dalam tu kan. You tak ada letak santan kosong. Kalau tahu masalah. Kan? Lepas tu you ketupat pulut. Kita angguk je lah. And then rendang, kuah kacang, everything you are putting garam, santan kan. So macam dalam satu Kuala Lodeh pula yang Johor kan. So dalam satu mangkuk ni you ada collection of those calories lah kan. Maksudnya daripada santan dan sebagainya dalam satu hidangan, and you makan Banyak that kali. repetitive dish for that one day. Yes. Kalau kau pergi 10 rumah, almost 10 rumah ada lauk yang sama. Correct. So maksudnya apa Wafi? Kau nak semua bagi tahu audience kita supaya buat chicken chop? Macam mana? Kau macam mana? Makan berpada-pada. Terbaik Nisa. Terbaik. Ongkol lah. Terbaik. Ongkol lah. On call lah.